Sungai Klang, salah satu cabang utama sungai yang mengalir melalui daerah Shah Alam, Selangor, memiliki kedua-dua keindahan dan keganasan yang menjadi ciri kawasan dataran rendah. Aliran airnya yang lebar dan deras menjadi sumber rezeki bagi ratusan keluarga nelayan yang tinggal di kedua-dua tebingnya. Namun pada masa yang sama, airnya yang keruh dan kaya dengan kelodak subur seringkali turut membawa rahsia gelap dan tragedi insan yang tidak bernama. Pada suatu petang di penghujung bulan Ogos 2018, Pak Cik Ali, seorang nelayan tua yang telah menyerahkan seluruh hidupnya kepada sungai ini, sedang mendayung perahu kecilnya pulang setelah seharian bekerja keras. Ketika mendayung melepasi kawasan beting pasir yang agak terpencil di tebing sungai, dia ternampak sebuah objek aneh terapung-apung di permukaan air, terhalang oleh serumpun keladi bunting. Objek itu ialah sebuah beg plastik hitam, beg sampah industri bersaiz besar yang mulutnya diikat dengan kemas. Pada mulanya, Pak Cik Ali menyangka ia hanyalah beg sampah yang dibuang oleh seseorang ke dalam sungai, satu perkara yang sering dilihatnya. Tetapi apabila dia mendayung lebih dekat, dia perasan beg itu kembung secara luar biasa dan ada cecair kemerahan yang cair kelihatan meresap keluar, bercampur dengan air sungai. Didorong oleh rasa ingin tahu dan sedikit rasa sayang jika ada barang yang boleh diguna semula, Pak Cik Ali menggunakan galahnya untuk menarik beg itu lalu mengangkatnya ke atas perahu. Beg itu terasa sangat berat. Dengan menggunakan pisau lipat yang sentiasa dibawanya, Pak Cik Ali menoreh mulut beg itu. Bau hanyir yang aneh, tidak seperti bau ikan dan bukan juga bau sampah, mula menerpa hidungnya. Di dalamnya terdapat ketulan-ketulan daging besar yang dipotong. Kenduri besar agaknya orang di mana sampai buang daging banyak macam ni. Sayangnya, gumam Pak Cik Ali sambil melihat ketulan daging yang masih kelihatan segar. Dia berfikir, walaupun tidak boleh dimakan, mungkin dia boleh merebusnya untuk diberikan kepada anjing-anjing di rumahnya. Dengan fikiran itu, dia mengikat semula mulut beg itu lalu pulang. Setibanya di jeti berdekatan rumahnya, dia mengangkat beg yang berat itu dari perahu. Sambil berjalan, dia merasakan sesuatu yang tidak kena. Tekstur ketulan-ketulan daging ini apabila disentuh melalui beg plastik terasa sangat aneh. Sebaik sahaja tiba di halaman rumah, dia menuangkan seluruh kandungan beg itu untuk dibasuh. Pada saat itulah beberapa perincian membuatkan nelayan tua yang sudah sebati dengan ikan, udang dan daging haiwan seumur hidupnya itu terpaku. Sesetengah ketulan daging masih mempunyai lapisan lemak yang tebal, tetapi lapisan lemaknya berwarna kuning pucat, bukan putih seperti lemak lembu atau kambing. Dan yang lebih mengerikan, pada sekeping kulit yang besar, kelihatan dengan jelas satu kesan tatu. Ia adalah tatu seekor rama-rama kecil dengan corak berwarna biru dan merah, kulit manusia dan tatu. Pak Cik Ali terundur beberapa langkah, hampir rebah. Dia serta-merta sedar bahawa apa yang baru dijumpainya dari sungai bukanlah daging haiwan. Ia adalah cebisan mayat manusia. Dengan rasa ketakutan yang amat sangat, dia berlari ke rumah jirannya untuk meminta bantuan menelefon polis di Balai Polis Shah Alam. Berita penemuan cebisan mayat manusia yang terapung di sungai dilaporkan ke Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor. Menyedari keseriusan kes pembunuhan dan kerat mayat ini, satu pasukan petugas khas siasatan jenayah segera ditubuhkan, diketuai oleh Superintendan Azman bin Rashid, seorang pegawai penyiasat yang sangat berpengalaman. Lokasi tempat Pak Cik Ali menemui beg itu, tetapi pasukan penyiasat tahu bahawa itu hanyalah satu titik kecil. Kemungkinan besar pembunuh telah membuang beg-beg lain ke dalam sungai. Satu operasi mencari besar-besaran yang belum pernah diadakan sebelum ini pun dilancarkan di sepanjang aliran sungai hampir 10 kilometer. Puluhan bot dari pasukan penyelamat dan nelayan sukarelawan dikerahkan untuk membantu. Penyelam profesional juga dihantar, terpaksa bekerja dalam keadaan arus yang deras dan air yang keruh. Pencarian itu berlangsung dengan tegang dan mengerikan. Dalam tempoh 2 hari berikutnya, mereka berjaya menemui lebih banyak beg plastik hitam sama ada tersangkut pada semak di tebing sungai atau tenggelam di dasar air. Kesemua beg itu dihantar ke Jabatan Perubatan Forensik Negara. Di sana, satu tugas yang mengerikan bermula. Pegawai forensik yang lengkap berpakaian perlindungan membuka setiap beg, merekod dan menyusun cebisan mayat. Apabila tugas itu selesai, mereka membuat kesimpulan awal. Sebanyak 32 beg telah ditemui dan cebisan mayat di dalamnya, setelah dicantumkan secara kasar, adalah milik 2 orang mangsa, seorang lelaki dan seorang wanita. Kedua-duanya telah dikerat dengan kejam. Kes ini kini menjadi kes pembunuhan 2 mangsa. Pembunuhnya bukan sahaja seorang pembunuh, tetapi juga seperti seorang penjual daging berdarah sejuk dengan keadaan mental yang sangat tidak stabil.
Tetapi persoalan terbesar masih belum terjawab. Siapakah kedua-dua mangsa ini? Pasukan petugas berhadapan dengan cabaran yang amat sukar. Kedua-dua mayat tidak sempurna. Pembunuh sengaja memusnahkan bukti untuk tidak meninggalkan sebarang jejak. Pengecaman identiti menjadi hampir mustahil. Misi utama kita sekarang adalah untuk mengembalikan nama kepada mangsa-mangsa ini, kata Superintendent Azman dalam mesyuarat pasukan. Hanya apabila kita tahu siapa mereka, barulah kita dapat menyiasat hubungan mereka dan seterusnya menjejaki pembunuhnya. Arahan dikeluarkan, semua laporan orang hilang di Selangor dan negeri-negeri berdekatan mesti disemak dengan teliti. Pasukan penyiasat dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk memulakan tugas yang senyap tetapi amat penting ini, mencari identiti kedua-dua mangsa malang itu. Mereka hanya mempunyai sedikit petunjuk, analisis DNA yang sedang dijalankan dan sekeping gambar tatu rama-rama pada kulit mangsa wanita. Namun, beberapa hari berlalu, pemeriksaan laporan orang hilang tidak membuahkan hasil. Tiada keluarga yang melaporkan kehilangan pasangan lelaki dan wanita secara misteri. Siasatan menemui jalan buntu sekali lagi. Nampaknya pembunuh telah merancang dengan begitu rapi. Dia memilih mangsa yang kehilangannya tidak disedari oleh sesiapa. Kes beg hitam di Sungai Klang menjadi tajuk berita yang menimbulkan ketakutan di kalangan orang ramai. Tetapi bagi pasukan petugas, ia adalah mimpi ngeri dan cabaran kepada maruah pasukan polis. Mereka tidak boleh membiarkan jenayah sekejam ini senyap begitu sahaja. Seminggu berlalu, kemudian 2 minggu, kes itu masih diselubungi kegelapan. Pasukan di bawah pimpinan Superintendent Azman bekerja siang dan malam. Mereka telah menghantar maklumat dan gambar tatu rama-rama mangsa wanita ke semua balai polis di kawasan sekitar dan menyiarkan hebahan melalui media. Tetapi apa yang diterima hanyalah kesunyian. Tiada siapa yang datang menuntut mayat. Tiada siapa yang melaporkan kehilangan kedua-dua mangsa malang itu. Di bilik mesyuarat, suasana terasa berat. Di papan putih, gambar-gambar cebisan mayat dilekatkan bersebelahan dengan satu-satunya gambar tatu. Ia adalah bukti bisu yang mencabar kebolehan dan pengalaman detektif paling handal sekalipun. Pembunuh merancang terlalu baik, kata seorang penyiasat dengan nada letih. Dia memilih mangsa yang tidak mempunyai hubungan sosial yang kuat. Orang yang kehilangannya tidak dilaporkan oleh sesiapa. Kita seperti berhadapan dengan tembok. Ketika siasatan seolah-olah menemui jalan mati, satu kemajuan yang tidak dijangka muncul, bukan daripada teknik siasatan canggih, tetapi daripada kesedihan dan kebimbangan sebuah keluarga. Pada suatu pagi dalam minggu ketiga selepas penemuan mayat, seorang wanita tua dan seorang gadis muda dengan wajah cengkung dan risau datang ke ibu pejabat polis kontingen. Mereka datang untuk melaporkan bahawa anak lelaki dan abangnya telah hilang. Pelapor itu ialah Mak Cik Mariam, ibu kepada Azman bin Bakar, berusia 35 tahun, seorang pekerja binaan. Sambil menangis, Mak Cik Mariam menceritakan bahawa anaknya tidak pulang ke rumah selama hampir 10 hari. Azman tu kerja buruh binaan. Kadang-kadang dia memang ikut tapak projek berhari-hari, kata Mak Cik Mariam. Tapi setiap kali dia pergi, dia akan telefon Mak. Kali ini dah hampir 10 hari, telefon dia pun tak dapat dihubungi. Mak Cik dah tanya kawan-kawan dia, tanya kontraktor. Semua tak tahu dia di mana. Firasat seorang ibu ni kuat mengatakan sesuatu yang buruk dah jadi pada anak Mak Cik. Keterangan Mak Cik Mariam segera dikaitkan dengan kes yang buntu itu. Seorang lelaki dewasa hilang pada jangka masa yang sepadan dengan anggaran waktu kematian mangsa lelaki. Polis menunjukkan gambar barang bukti yang ditemui bersama mayat kepada Mak Cik Mariam, tetapi dia tidak dapat mengecamnya. Langkah terakhir dan paling tepat terpaksa diambil. Pihak polis menjelaskan situasi itu dengan teliti dan meminta untuk mengambil sampel DNA Mak Cik Mariam untuk dibandingkan dengan cebisan mayat lelaki yang disimpan. Walaupun sedih dan takut terpaksa berhadapan dengan kebenaran yang paling ngeri demi mencari anaknya, dia bersetuju. Sampel DNA dihantar untuk dianalisis dengan segera. Hanya 2 hari kemudian, keputusannya kembali. Hasil analisis DNA daripada cebisan mayat lelaki itu sepadan sepenuhnya dengan DNA Mak Cik Mariam mengesahkan hubungan darah ibu dan anak. Akhirnya, mangsa lelaki itu mempunyai nama Azman bin Bakar. Kes yang terperangkap dalam kegelapan selama beberapa minggu akhirnya mendapat titik permulaan. Setelah identiti salah seorang mangsa dikenal pasti, pasukan petugas menumpukan seluruh tenaga untuk menyiasat kehidupan dan hubungan Azman dengan harapan dapat mengenal pasti mangsa wanita dan mendedahkan wajah pembunuhnya. Siasatan mendalam mengenai kehidupan Azman bermula.
Dia seorang lelaki muda yang baik, rajin bekerja, telah bercerai selama beberapa tahun dan tinggal bersama ibu dan adik perempuannya. Dia tidak mempunyai musuh dan tidak pernah berhutang dengan sesiapa. Tetapi apabila pakar teknologi menganalisis telefon bimbit lamanya, satu rahsia terbongkar. Dalam senarai kenalan dan sejarah panggilan serta mesej, terdapat nombor telefon seorang wanita yang disimpannya dengan nama mesra Siti Rama-Rama. Mereka sering berhubung pada waktu lewat malam dengan kata-kata cinta yang manis. Siti Rama-Rama. Tatu Rama-Rama, kebetulan ini pastinya bukan perkara biasa. Hampir 100% pasti mangsa wanita itu ialah wanita bernama Siti ini. Berdasarkan semakan nombor telefon, penyiasat dengan cepat mengenal pasti pemilik nombor itu. Seorang wanita bernama Siti binti Ramli, berusia 32 tahun, yang tinggal di kawasan kejiranan yang sama. Dan butiran yang lebih penting, Siti sudah berkahwin. Suaminya ialah Sulaiman bin Kasim, seorang pemandu lori 10 tan yang sering tiada di rumah. Kedua-dua mangsa, Azman bin Bakar dan Siti binti Ramli bukan sahaja pasangan kekasih, tetapi mereka juga jiran. Gambaran kes menjadi semakin jelas. Ini adalah kes pembunuhan akibat cemburu. Kemungkinan besar Sulaiman, suaminya, setelah mendapat tahu isterinya mempunyai hubungan sulit, telah membunuh kedua-dua isteri dan kekasihnya, kemudian mengerat mayat mereka untuk melupuskan bukti. Semua perhatian kini tertumpu kepada Sulaiman. Tetapi apabila polis pergi ke rumahnya, jiran-jiran memberitahu bahawa dia sedang dalam perjalanan menghantar barang ke selatan tanah air selama beberapa hari dan belum pulang. Pihak polis menghubungi syarikat pengangkutan tempat Sulaiman bekerja. Mereka mengesahkan bahawa Sulaiman memulakan perjalanannya pada pagi hari mangsa dianggarkan dibunuh. Butiran ini semakin menguatkan syak wasangka terhadap Sulaiman. Kemungkinan dia melakukan pembunuhan pada waktu malam dan keesokan harinya segera meninggalkan kawasan itu menggunakan jadual kerjanya sebagai alasan. Di papan putih di bilik arahan, gambar 3 orang dilekatkan dan dihubungkan dengan anak panah yang rumit menggambarkan hubungan cinta 3 segi yang tragis. Mangsa Azman bin Bakar, mangsa Siti binti Ramli dan suspek utama Sulaiman bin Kasim. Kita ada mangsa, suspek dan motif, kata Superintendent Azman. Tetapi kita masih kekurangan bukti langsung. Tugas kita sekarang adalah menunggu Sulaiman pulang. Kita mesti menyediakan rancangan penangkapan dan soal siasat psikologi yang paling rapi. Dia licik seperti musang, pasti tidak akan mengaku dengan mudah. Seluruh pasukan menanti dengan debaran. Mereka tahu bahawa pertembungan dengan pembunuh akan berlaku dan ia akan menjadi satu pertarungan minda yang sangat sengit. Beberapa hari kemudian, lori 10 tan milik Sulaiman kembali dari perjalanannya. Dia tidak tahu bahawa jaring undang-undang yang tidak kelihatan telah dipasang menantinya dan dia adalah ikan terbesar yang ditunggu-tunggu oleh pasukan petugas. Sebaik sahaja lorinya memasuki daerah Shah Alam, dia ditahan oleh polis trafik dan penyiasat dengan alasan pemeriksaan rutin. Sulaiman segera dibawa ke ibu pejabat polis kontingen. Di bilik soal siasat, Sulaiman dimaklumkan tentang kematian isterinya, Siti dan jirannya, Azman. Reaksinya diperhatikan dengan teliti. Dia menunjukkan riak terkejut dan keliru sebelum berubah menjadi marah. Siapa punya kerja binatang ni? Jeritnya sambil menghentak meja. Ia adalah reaksi yang sangat semula jadi bagi seorang suami yang baru mengetahui isterinya dibunuh. Setelah bertenang, Sulaiman, dalam wataknya sebagai suami yang bersedih dan dikhianati, mula menceritakan kisahnya. Ia adalah cerita yang direkanya dengan licik. Satu drama separa benar yang dirancang untuk melepaskan dirinya daripada senarai suspek. Dia mengaku bahawa dia telah mengesyaki isterinya mempunyai hubungan sulit dengan jiran mereka selama beberapa bulan. Dia menceritakan bahawa pada malam kejadian, malam sebelum dia sepatutnya bertolak untuk bekerja, dia pulang ke rumah lebih awal daripada yang dijangkakan dan menangkap basah isteri dan Azman berdua-duaan di dalam bilik tidur mereka. Saya hilang kawalan, kata Sulaiman dengan nada suara penuh dendam. Lelaki mana yang tak marah bila kena macam ni dalam rumah sendiri? Tak ada penghinaan yang lebih besar. Saya dengan si Azman tu bergaduh sampai nak berbunuh. Menurut cerita Sulaiman, selepas pergaduhan itu, kerana malu dan terlalu marah, isterinya Siti terus mengemas pakaian dan melarikan diri bersama kekasihnya pada malam itu juga. Dia kata dia nak pergi ke tempat yang saya tak akan jumpa, katanya. Keesokan paginya, dengan perasaan kecewa dan kerana sudah mempunyai jadual perjalanan, dia terus menaiki lorinya untuk bekerja, meninggalkan segalanya. Cerita Sulaiman sangat munasabah. Ia menjelaskan mengapa kedua-dua mangsa hilang pada masa yang sama. Ia menjelaskan kemungkinan berlakunya pergaduhan.
Dan yang paling penting, ia mewujudkan satu jurang masa, satu lubang yang membolehkannya menafikan kesalahan. Dia telah meninggalkan tempat kejadian sebelum pembunuhan sebenar berlaku. Kemungkinan selepas melarikan diri bersama, pasangan kekasih itu mungkin bertengkar mengenai wang atau cinta sehingga salah seorang membunuh yang lain atau kedua-duanya mungkin dibunuh oleh pihak ketiga. Tetapi dengan pengalaman pasukan penyiasat, mereka menemui kelemahan dalam keterangan Sulaiman. Seorang suami, walaupun terluka kerana dikhianati, tidak mungkin terus pergi bekerja selama berminggu-minggu tanpa mencari istarinya atau melaporkan kehilangannya. Dan apabila Sulaiman mengaku bahawa berlaku pergaduhan di rumah, pasukan petugas kini mempunyai alasan undang-undang yang kukuh untuk memohon waran geledah ke atas rumahnya dengan segera. Petang itu, satu pasukan forensik yang besar tiba di rumah Sulaiman. Dari luar, rumah itu kelihatan bersih dan teratur. Seolah-olah tiada kesan jenayah ngeri pernah berlaku di situ. Pembunuh mempunyai masa hampir sebulan untuk membersihkan dan menghapuskan jejak. Tetapi walau sebaik mana pun disembunyikan, jenayah tidak boleh dipadamkan sepenuhnya, terutamanya di hadapan sains forensik. Pasukan forensik menumpukan perhatian kepada dua kawasan paling sensitif, bilik tidur dan bilik air. Di bawah cahaya biasa, semuanya kelihatan normal. Tetapi apabila langsir ditutup, lampu dipadamkan dan bahan kimia luminol disemburkan ke seluruh permukaan, kebenaran yang mengerikan pun muncul. Dalam kegelapan, seluruh dinding di belakang kepala katil tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru kehijauan yang aneh. Cahaya itu kelihatan dalam bentuk percikan dan tompokan, kesan sejumlah besar darah yang pernah terpercik ke dinding sebelum dibersihkan. Di atas lantai bilik yang berjubin bersih, cahaya biru masih kelihatan di celah-celah garisan jubin melukiskan gambaran lopak darah yang pernah bertakung di situ. Jumlah darah ini terlalu banyak untuk sekadar pergaduhan biasa, tetapi tempat kedua yang bersinar paling terang adalah di dalam bilik air. Seluruh lantai dan terutamanya di sekitar lubang saliran bersinar dengan cahaya biru pekat, menunjukkan bahawa di sinilah pembunuh telah melakukan peringkat paling kejam, membersihkan kesan darah dan mungkin juga mengerat mayat. Bukan itu sahaja, pakar forensik membuka paip saliran di bawah lantai dengan berhati-hati. Di dalamnya, di celah-celah kotoran, mereka menemui serpihan organik yang sangat kecil. Secara khusus, mereka menemui serpihan tisu lemak berwarna kuning pucat, bukti yang tidak dapat disangkal bahawa cebisan mayat manusia telah diuruskan di sini. Gambar dan video yang merakam ujian luminol bersama dengan bahan bukti yang dikumpul menjadi bukti kukuh yang menghancurkan penipuan Sulaiman bahawa isterinya telah melarikan diri. Pembunuhan berdarah telah berlaku di dalam rumah ini. Di bilik soal siasat, ketika matahari mula terbenam, Superintenden Azman masuk semula. Kali ini dia tidak bertanya apa-apa lagi. Dia hanya meletakkan beberapa keping gambar berwarna bersaiz besar di atas meja di hadapan Sulaiman. Ia adalah gambar-gambar hasil siasatan forensik di rumahnya. Gambar cahaya biru yang aneh, kesan darah yang tidak kelihatan yang muncul di bawah cahaya sains, dan gambar serpihan tisu lemak yang diambil dari paip saliran. Encik Sulaiman, kata Superintenden Azman, suaranya dingin, inilah yang tertinggal selepas pergaduhan awak. Kami rasa tak mungkin isteri awak dan Encik Azman boleh lari jauh selepas meninggalkan sebanyak ini darah dan daging mereka di rumah awak. Sekarang, awak nak ceritakan kisah sebenar kepada kami? Sulaiman merenung gambar-gambar itu. Wajahnya pucat lesi. Tembok pertahanan yang cuba dibinanya telah runtuh sepenuhnya. Berhadapan dengan bukti saintifik yang tidak dapat dipertikaikan, dia tahu semuanya telah berakhir. Berhadapan dengan gambar-gambar tempat kejadian yang berdarah di rumahnya sendiri, Sulaiman tahu bahawa sebarang penafian adalah sia-sia. Tembok pertahanan yang dibinanya dengan susah payah melalui penipuan dan lakonan sebagai suami yang malang telah runtuh sepenuhnya. Dia bukan lagi mangsa yang dikhianati oleh isteri, tetapi telah kembali kepada dirinya yang sebenar, seorang pembunuh dua mangsa. Setelah diam seketika, dia mengangkat mukanya. Matanya yang kosong memandang ke arah penyiasat dan kemudian dia mula mengaku. Pengakuannya adalah sebuah kisah tragedi keluarga yang bermula dengan pengkhianatan dan berakhir dengan kemarahan yang tidak terkawal. Kemarahan yang mengubah seorang lelaki yang rajin bekerja menjadi syaitan. Sulaiman menceritakan bahawa hidupnya berkisar tentang kerja dan keluarga. Sebagai seorang pemandu lori, kerjanya berat, terpaksa meninggalkan rumah selama berminggu-minggu. Dia sanggup berkorban segalanya demi satu hasrat, untuk memberikan kehidupan yang selesa kepada isteri dan anaknya. Dia sangat menyayangi isterinya, Siti, dan anak lelaki mereka yang masih kecil. Tetapi ketiadaannya yang kerap telah mewujudkan satu kekosongan.
Dia mula mendengar khabar angin daripada jiran-jiran bahawa isterinya, semasa ketiadaannya, mempunyai hubungan yang terlalu rapat dengan jiran mereka, Azman. Pada mulanya, dia tidak percaya, menepis segalanya kerana cinta dan kepercayaan penuh terhadap isterinya. Tetapi benih syak wasangka, apabila sudah ditanam, akan tumbuh secara senyap. Dalam perjalanan kerjanya kali itu, dia memutuskan untuk pulang sehari lebih awal tanpa memberitahu sesiapa, berharap untuk memberi kejutan kepada isterinya, tetapi kejutan itu sebaliknya menjadi miliknya. Malam itu, cerita Sulaiman dengan suara serak. Kedua-dua tangannya yang bergari digenggam erat hingga pucat. Saya sampai rumah hampir tengah malam. Saya buka pintu perlahan-lahan, berniat nak peluk isteri dan anak. Tapi bila saya lalu depan bilik tidur, saya dengar bunyi yang tak sepatutnya saya dengar. Dia berhenti, menarik nafas dalam, seolah-olah cuba kembali ke saat yang mengerikan itu, dan saya nampak isteri saya dengan jiran tu atas katil saya. Tanpa seurat benang. Seluruh dunianya runtuh dalam sekelip mata. Kesakitan, dendam, perasaan dikhianati dan dihina bertukar menjadi kemarahan yang tidak terkawal. Saya dah tak tahu siapa diri saya, katanya. Sulaiman mencapai sebatang tukul besi yang digunakannya untuk membaiki lori dan meluru masuk semula ke dalam bilik tidur. Azman, apabila melihat suami kekasihnya dengan tukul di tangan, terkejut dan cuba melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Sulaiman, dalam keadaan dirasuk amarah, menghayunkan tukul itu berkali-kali ke kepala lelaki yang telah menghancurkan kebahagiaan keluarganya. Siti, isterinya, apabila melihat pemandangan ngeri itu, menjerit lalu rebah memeluk kaki suaminya, merayu-rayu. Tetapi bagi Sulaiman pada waktu itu, Siti adalah pengkhianat, punca segala dosa. Kemarahannya kini beralih kepadanya. Dengan tukul yang sama, dia menamatkan riwayat wanita yang pernah dicintainya lebih daripada nyawanya sendiri. Selepas kejadian itu, apabila kegilaannya reda, dia terduduk di tengah-tengah dua mayat dan lopak darah, ketakutan dan kekeliruan melandanya. Dia berfikir untuk menyerah diri, tetapi bayangan anak lelakinya yang sedang tidur nyenyak di bilik sebelah menahannya. Anak saya masih kecil, dia menangis. Kalau saya masuk penjara, siapa nak jaga dia? Dia akan jadi anak yatim. Fikiran itulah yang mengubahnya daripada seorang pembunuh yang tidak sengaja kepada syaitan berdarah sejuk yang merancang. Dia memutuskan untuk menghapuskan bukti, untuk menutup jenayahnya. Dia mengherit kedua-dua mayat ke dalam bilik air. Dia menghabiskan sepanjang malam itu dan keesokan harinya selepas menghantar anaknya ke rumah datuk dan neneknya untuk melakukan kerja kejam itu. Dengan menggunakan pisau dapur, dia mengerat kedua-dua mayat menjadi kepingan. Kemudian dia membeli berpuluh-puluh beg plastik hitam bersaiz besar. Dia memasukkan cebisan-cebisan mayat ke dalam beg-beg itu dan menunggu sehingga tengah malam. Apabila keadaan gelap gelita, dia menggunakan motosikalnya untuk membawa beg-beg itu satu persatu ke tebing sungai yang sunyi lalu membuangnya. Dia percaya bahawa aliran sungai akan membawa pergi dan menanam jenayahnya untuk selama-lamanya. Pengakuan Sulaiman bin Qasim menutup kes itu sepenuhnya. Mahkamah Tinggi Shah Alam kemudiannya membuka perbicaraan. Dengan bukti saintifik yang tidak dapat disangkal dan pengakuan pembunuh, Sulaiman berhadapan dengan hukuman paling berat di bawah undang-undang. Panel hakim mendapati perbuatan tertuduh adalah sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Walaupun puncanya berakar daripada konflik keluarga dan kecurangan mangsa, perbuatan meragut dua nyawa dengan kejam diikuti dengan tindakan mengerat mayat dan melupuskan bukti adalah sesuatu yang tidak boleh dimaafkan. Mahkamah menjatuhkan hukuman mati ke atas Sulaiman. Daripada kes ini, kita melihat kuasa pemusnah yang mengerikan akibat kecurangan. Ia bukan sahaja menghancurkan kebahagiaan keluarga tetapi juga mampu mengubah orang biasa menjadi syaitan yang melakukan jenayah di luar imajinasi. Cemburu dan kemarahan apabila maruah dipijak adalah api yang boleh membakar habis akal dan sifat kemanusiaan. Kes ini adalah pengajaran yang menyakitkan tentang akibat kegagalan mengawal emosi, tentang memilih keganasan berbanding kemaafan atau jalan damai. Tetapi tragedi terbesar bukanlah dua orang yang mati dan seorang yang menanggung akibatnya, tetapi masa depan gelap seorang kanak-kanak yang tidak berdosa. Seorang anak yang kehilangan kedua-dua ibu dan ayahnya dalam satu malam akibat tragedi yang bermula daripada pengkhianatan orang yang disayanginya.